dalam keseluruhan dalam program hari seperti program hari ini. Jadi saya rasa macam tak expect lah benda tu. Dengan pakaian kat luar apa semua, naik atas sekalian ada tak salah dengan saya apa semua. Faham? Terkejut? Terkejut. Okey, so daripada sewan ataupun daripada keseluruhan pengendalian aktiviti dan juga motivasi daripada sewan, apa perasaan ataupun kata-kata? Komen. Daripada keseluruhan motivasi Motivasi saya membuat saya sedarlah untuk insaf daripada buang masa dengan sia-sia dan mengisi masa dengan untuk melakukan perkara yang tak sia-sia. Okey, baik. So mungkin ada kata-kata terakhir pesanan kepada kawan-kawan awak yang sedang menonton sekarang ni, kawan-kawan SPM ataupun cikgu-cikgu ataupun sekolah-sekolah, awak nak recommend ke macam mana ke aktiviti ke sepulang? Kata-kata terakhir. Recommend pasal Yes. Sir lah, recommend pasal sir. Recommend pasal sir sangat bagus dan sportif. Okey, baik. Terima kasih Ada, terbaik. Sama-sama terbaik. Okey. Apa perasaan selepas join program dengan Sewan? Okay, so saya rasa makin bersemangat untuk SPM 52 hari lagi kan. Jadi saya rasa sangat bersemangat. And dalam program ni saya banyak belajar pasal importance of team working, also how important it is to manage your time, manage routine, and as for Sewan, buat lagi banyak program macam ni. Akan kejayaan saya juga. Amin, insyaAllah. So mungkin ada kata-kata terakhir kepada penonton-penonton di YouTube, TikTok dan IG saya nanti. Okay, if yang tengok ni adalah pelajar yang bakal ambil SPM 52 hari lagi, saya doakan semoga kalian semua berjaya, untuk Sewan semoga dimudahkan segala urusan, dimudahkan rezeki. Amin. Terima kasih Alisha, terbaik. Tiga. Okey, apa perasaan awak berdua hari ini selepas join program dengan Sewan? Khasnya dengan Sultan Group. Perasaan selepas join Terima program. kasih happy, Apa yang awak dapat? dapat motivasi. Okey, kata sekian awak dulu. Dapat motivasi dengan petang-petang yang Sewan cakap untuk semangat untuk belajar dan Okey, kalau apa yang dapat daripada program hari ini? motivasi betul, ada motivasi dapat benda yang baru yang Sewan khabar, jangan juga belajar semua.